Assalamualaikum baby. Rem motor ni nak pergi mana? Sakat ni. Pergi mana lagi? Pergi konvoi lah Jumaat ni, insyaAllah. Steady lah YB. Anak muda dia cukup syok kalau konvoi macam ni. Tambah-tambah kalau YB sendiri yang join. Memang karan. Tak cerai punya YB. Lepas Jumaat, kita akan kumpul ramai-ramai di Highcom Hang Kena Maidin dan bawa sebanyak mungkin orang tua muda tak kira, insyaAllah, untuk memeriahkan program kita. Baik YB, kalau macam tu dengan penuh semangat, penuh tekad, saya akan kerahkan seluruh pemuda-pemuda untuk turun pada 12 hari bulan Jun, hari Jumaat. Selepas daripada Jumaat, kita akan bungkui di Padang Highcom. Dan seperti mana YB sebut tadi, mengajak semua lapisan masyarakat, tak kira tua ke, muda ke, untuk sama-sama kita sertai rat santai ke Komplek PAS Batu Sembilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada seluruh rakyat negeri Kedah, khususnya pendokong, penyokong serta ahli PAS. Saya nak ajak semua sekali untuk kita sama-sama hadir ke pelancaran Jentera Pilihan Raya PAS Negeri Kedah yang akan dianjurkan pada 12 Jun 2026 hari Jumaat, bertempat di Kompleks PAS Kedah. Bermula pada waktu petang, kita akan adakan program himpunan dan juga pentas anak muda. Seterusnya pada waktu maghrib ialah munajat perdana dan sebelah malamnya kemuncak pentas politik yang akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Pengurusi Perikatan Nasional, dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Mak Nur, dan juga barisan kepimpinan PAS yang lain. Jadi jom kita pekat ramai-ramai, tunjukkan ini adalah kekuatan kita untuk terus memperteguhkan kekuatan dan juga memperteguhkan kerajaan negeri Kedah. Jom mai hadir ramai-ramai. Allahu Akbar.